Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyasarkan penjimatan sebanyak 20 juta ringgit tahun ini. Kesediaan itu menyokong langkah kerajaan melaksanakan perbelanjaan berhemah susulan ketidaktentuan ekonomi global. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata langkah ini diambil bagi memastikan setiap ringgit penjimatan dapat dipulangkan semula kepada rakyat melalui program pembangunan dan bantuan sara hidup. Penjimatan ini adalah untuk supaya kita boleh fokus kepada pembangunan dan kebajikan rakyat. So dalam kata lain, kerajaan ikat perut supaya kita boleh jaga rakyat dengan lebih baik. Jadi apabila kita sudah ada penjimatan di pihak kita, di pihak kerajaan sendiri, maka kita boleh salurkan penjimatan itu untuk lebih melindungi rakyat dalam keadaan ekonomi dunia yang begitu tidak menentu. Beliau berkata demikian selepas sesi walkabout program jualan madani koperasi dan usahawan KUSKOP 2026 at Sungai Puyu di Butterworth. Program menawarkan barangan keperluan harian termasuk beras, ayam dan minyak masak pada harga 20 hingga 30% lebih rendah daripada harga pasaran. Dalam pada itu, program berkenaan turut mendapat sambutan positif penduduk setempat. Bagus, barang semua murah, boleh buat lagi sekali macam ni. Program ni boleh buat sekali lagi. I rasa ini aktiviti banyak good. I hope next program lagi ada ini macam banyak aktiviti. Ini saya tengok banyak barang yang murah macam daging, ayam dan barang-barang runcit yang lain. Dan potongan diberi pada penjualan madani ini dan alhamdulillah meringankan beban pada semua rakyat yang hadir pada program hari ini. Dan saya tadi ada jaga beberapa tempat dan ramai yang cakap puas hati dengan program hari ini. Dan kalau boleh program ini diadakan lagi lebih baik dalam masa-masa yang akan datang. Kedah tidak kekurangan bakat muda dalam bola sepak dan berpotensi melahirkan pemain berkualiti jika dibangunkan secara lebih sistematik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ramai pemain cilik di negeri itu menunjukkan potensi baik melalui kejohanan peringkat sekolah. Bakat sedia ada perlu dibimbing secara berterusan bagi memastikan mereka dapat ketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kejohanan bola sepak bawah 12 tahun Piala Dr. Muhammad Taufik Johari di Sungai Petani. Dalam perlawanan akhir, Sekolah Kebangsaan Taman Uda muncul juara selepas menewaskan Sekolah Kebangsaan Bandar Puteri Jaya menerusi sepakan penalti.